Kulit kering sebenarnya tak sama dengan kulit yang dehydrated ataupun mengalami dehidrasi ya. Kulit kering tu jenis kulit, tapi dehydration tu keadaan kulit. Dan kulit berminyak ataupun mana-mana jenis kulit pun boleh alami dehydration. Sebab tu ramai yang rasa pelik dan dah pakai macam-macam skincare, tapi kadang-kadang kulit tu tak rasa kasar, ketat, tegang, nampak kusam. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda 4 produk drugstore terbaik yang boleh pulihkan kulit yang kering dan alami dehydration supaya kulit anda kembali rasa selesa, lembap dan glowing. Jom, let's glow together. Hi glowers, kulit kering dan dehydration ni memang agak tricky ya. Walaupun nampak macam sama, sebenarnya berbeza ya. Kulit kering adalah jenis kulit dan kurang minyak semula jadi. Manakala kulit yang dehydrated atau alami dehydration adalah keadaan di mana kulit mengalami kekurangan kelembapan ataupun kekurangan air. Jadi kulit berminyak pun sebenarnya bolehlah menjadi dehydrated kalau tak cukup kelembapan ataupun kalau tak cukup hydration. Akibatnya kulit akan nampak kusam, kasar, mudah iritasi dan cepat timbul garis halus. Jadi persoalan ni sekarang, macam mana nak pilih produk yang sesuai? Untuk jenis kulit begini kan, kunci utamanya adalah cari produk yang lembut, yang boleh bekalkan air pada kulit dan bantu jaga lapisan pelindung kulit. Elakkan bahan yang terlalu harsh, yang kasar macam alkohol berlebihan atau surfactant yang kuat. Cari bahan-bahan yang soothing, yang melembapkan macam aloe vera, glycerin, ceramide, hyaluronic acid atau prebiotik. Semua ini boleh bantu mengunci kelembapan, mengunci air itu di dalam kulit dan membaiki skin barrier. Kalau kulit kering dan dehydrated ni tak dirawat, yang kesannya boleh jadi makin berlarutan lah. Contoh, bila kulit tu kekurangan air, kelenjar minyak akan hasilkan lebih banyak sebum untuk cuba ganti kelembapan yang hilang. Inilah sebab kadang-kadang kulit nampak berminyak tapi tetap rasa kering, tegang dan tak selesa. Bila keadaan ini berterusan, lapisan skin barrier ataupun lapisan pelindung kulit mula jadi lemah, kulit mudah rasa pedih dan produk lain yang dipakai pun susah nak serap dengan baik. Jadi kalau nak selesaikan masalah ini, rutin harian anda perlu ada beberapa gabungan produk. Pertama, pembersih yang lembut supaya tak hilangkan minyak semula jadi pada kulit. Produk hydrating yang on the go ya, untuk boleh bagi kulit rasa segar semula bila-bila masa. Krim pelembap yang bantu kuatkan skin barrier dan sunscreen yang melembapkan. Jadi sekarang saya nak kongsikan 4 produk drugstore yang boleh jadi lifesaver untuk anda. Pertama sekali, asas rutin untuk kulit kering dan dehydrated adalah pembersihan lembut. Salah satu pilihan yang bagus adalah Garden of Eden Gentle Milk Cleanser. Seperti namanya, ia jenis milk cleanser. Teksturnya cream base dan sangat lembut. Setiap kali dipakai, kulit rasa sangat lembut lah. Tak tegang, malah lebih segar selepas dibilas. Dengan kandungan aloe vera, glycerin dan allantoin, cleanser ini dia bukan saja bersihkan kekotoran dan sisa solikan, tapi pada masa yang sama boleh beri kelembapan dan menenangkan, melegakan kulit. Formulanya tak ada SLS, tak ada paraben, jadi memang sesuai untuk kulit kering atau sensitif. Harga pun mesra poket sangat, sekitar 20 ke 25 ringgit saja untuk 100 ml. Memang pilihan yang bijak kalau anda nak jaga kulit dengan cara yang lebih lembut. Produk kedua ini sesuai untuk anda yang kulitnya cepat rasa kering atau selalu rasa tak selesa. Kadang-kadang walaupun dah pakai pelembap kan, kulit masih juga rasa kering kan. Sebab itulah penting untuk ada produk yang boleh berikan hydration, hidrasi tambahan sepanjang hari. Tak lain tak bukan Icon Prebiotic Face Mist. Formulanya simple tapi berkesan. Ada gabungan prebiotik daripada Perancis, rice water daripada Korea yang bantu kuatkan skin barrier dan kekalkan kelembapan kulit. Bestnya, produk ni sangat mudah diguna, semburannya pun lembut dan halus je. Hanya spray pada wajah bila perlu, lepas cuci muka boleh, sebelum pakai pelembap boleh, selepas pakai makeup pun boleh, bila-bila masa kulit anda mula rasa kering ya. Sekali sembuh, kulit akan rasa segar, sejuk, lembap tanpa rasa berminyak ataupun melekit tu. Harga mesra poket sangat, sekitar 15 ke 20 ringgit saja untuk 100 ml. Kalau anda jenis kerja dalam pejabat tu kan, duduk dekat aircon seharian sampai kulit rasa kering, produk on the go begini memang sesuai untuk anda. Produk seterusnya adalah Toriden Solid In Ceramide Cream untuk kulit yang kering dan dehydrated. Kering dan dehidrasi, pelembap ini antara yang paling berkesan
kerana diformulasikan dengan 5 jenis vegan ceramide yang berfungsi macam kita sebut semen untuk isi bahagian skin barrier yang rapuh ataupun yang lompong tu. Hasilnya kulit kembali kuat dan tahan lembab lebih lama. Selain itu diperkayakan juga dengan hyaluronic acid, panthenol dan allantoin untuk bantu legakan kulit. Ada jojoba oil dan baobab seed oil yang tinggi dengan emollient dan antioksidan untuk kekalkan kelembapan dan beri nutrisi tambahan pada kulit anda. Teksturnya unik, seakan krim yang pekat macam mentega macam tu. Tapi bila diratakan ia cair dan ringan, tak sumbatkan pori. Kalau anda ada bahagian muka yang ekstra kering ya, boleh tambah lapisan nipis produk ini untuk kesan yang lebih selesa. Harga sekitar 60 ke 70 ringgit untuk 70 ml. Krim ini saya kategorikan berbaloi kerana kandungan formulasinya itu dan juga manfaatnya setanding dengan produk yang high end. Last but not least, sunscreen. Ramai lupa ya, kulit kering dan dehydrated sebenarnya lebih mudah rosak bila terdedah pada sinar UV. Matahari bukan saja boleh cepatkan penuaan, tapi juga boleh buat kulit makin kering, makin kusam dan susahlah kalau ada kerosakan pada kulit tu nak pulih. Sebab itu penting untuk pilih sunscreen yang bukan sahaja melindungi tapi juga melembabkan. Saya cadangkan Sunplay Skin Aqua Super Moisture Gel, diformulasikan dengan Snow Fungus Extract dan Nano Hyaluronic Acid yang bantu bekalkan kelembapan kulit anda sepanjang hari walaupun di bawah cahaya matahari. Ada juga vitamin C di dalamnya untuk cerahkan kulit dan cocoa seed extract yang melindungi kulit daripada blue light. Yes, cahaya biru daripada skrin anda itu boleh juga cenderung bila berterusan lah ya, accumulated ya, memang boleh buat kulit kering dan kusam. Tekstur produk ini gel, ringan, cepat serap dan tak berminyak, jadi sesuai sangat dipakai setiap pagi. SPF 50 PA++++ mencukupi untuk melindungi kulit daripada sinar UV dengan baik sekali. Harga sekitar 40 ke 50 ringgit saja untuk 80 gram. Jadi sunscreen ini memang dikategorikan sebagai mampu milik dan berbaloi untuk dipakai setiap hari. So itulah tadi 4 produk drugstore yang saya percaya amat berbaloi untuk bantu atasi masalah kulit kering dan dehydrated. Ingat ya, kulit yang sihat bukan sekadar lembab di luar tapi juga kuat dari dalam. Mulakan dengan produk yang lembut, jaga hydration, jangan skip, jangan tinggalkan sunscreen anda setiap pagi, setiap hari ya. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.